perlunya ada ID ni untuk membantu kita cut cost, cut time dan juga kurangkan kita punya pening kepala. Ya, so hari ni kita bukan berada dekat Melody. Bukan. So hari ni kita dekat Precinct 6. So bersama saya hari ni adalah Awal Asyari in the house. So apakah pesanan? Bila awal dah tengok ni, sudah belajar sikit. Okay. Apa? So ini kan masuk kali kedua awak bersama dengan Encik Amin daripada Mami Home. Itu dia dekor saya punya bilik tu dekor saja. Tapi yang ni bila kita buat projek TV ni sama-sama, kita dapat tengok macam mana proses daripada perancangan sampai ke orang kata installation dan akhir sekali finishing. Okay. Apa yang saya boleh katakan pentingnya ada ID ni, sebab saya pun ada first hand experience. Bila kita tak ada ID ni, ID ni banyak fikir benda-benda yang kita sebagai orang biasa tak fikir. Contohnya kalau kita rasa kita boleh buat kerja ID, tapi banyak benda yang ada lain. Contohnya wiring, hidden punya benda. Ya, apa tu, saluran air, saluran lampu, saluran apa ni, ducting. And then storage pun kita lupa nak fikir. So banyak je benda-benda yang kita rasa kita tahu, tapi sebenarnya bila kita jumpa dengan ID ni, baru dia membagi tahu yang sebenarnya, oi, awak perlukan ni, perlukan ni, perlukan ni, perlukan ni. Jadi sebagai orang biasa, saya rasa pentingnya kita dapatkan khidmat ID ni untuk menyenangkan dan ada tak jimat tu bila kita sebab contoh macam tak salah pasang kan. So jimat tu nombor satu lah saya rasa. Sebab bila kita tak ada pengalaman ni, kita tend to spend dekat benda-benda yang tak sepatutnya. Macam bila ada ID ni, dia tahu okey, tiles tu setakat ini saja. Ataupun okey, yang gelas ni tak nampak, so tak payah nak tahu tak. Itu antara kesilapan yang saya buat, dan saya rasa macam perlunya ada ID ni untuk membantu kita cut cost, cut time dan juga kurangkan kita punya pening kepala. Betul. So last word untuk pesanan. Okay. And bila dah tengok benda ni, berapakah star untuk kitchen? Mami Home kalau kitchen macam ni, dah letak colour favourite saya ni, pasal kasih 5 bintang lah kan. 5 bintang untuk Mami Home, sebab saya tahu kualiti dia orang satu, saya tahu dia orang punya plan, dan bila tengok execution dia, bukan cikai-cikai lah kan. So 20 ke 30k kan, 20 ke 30k kan, harga dia pun orang kata berbaloi. Dan saya rasa kepada anda yang ada sedikit bajet dan tak nak pening kepala, kena dapatkan khidmat ID untuk memudahkan dan juga untuk deliver dapur ataupun ruang idaman anda. Alright, so terima kasih Awal. Kami pun sangat-sangat syukur dapat Awal bersama kami. Jumpa lagi dalam projek yang akan datang, InsyaAllah. Bye. Okay. Thank you.